Di pedalaman Kalimantan, di sebuah kampung yang bernama Long Nawang, terdapat sebuah keajaiban yang membuatkan tempat ini menjadi buah mulut masyarakat Batu Narit. Batu-batu ini bukan sekadar batu biasa. Permukaannya dipenuhi dengan ukiran dan simbol misteri, seolah-olah ia menjadi penyimpan rahsia sebuah tamadun purba atau makhluk gaib yang pernah menghuni bumi ini. Siapakah yang bertanggungjawab atas wujudnya ukiran ini? Ceritanya membawa kita jauh ke masa lampau, melangkaui batas sejarah biasa. Sebelum kita menjenguk apa yang tercatat dalam legenda, mari kita kenali dahulu tempat ini, Long Nawang. Sebuah kampung kecil yang terletak di kawasan hutan rimba adalah rumah kepada masyarakat Dayak yang kaya dengan adat resam dan tradisi. Kawasan ini diselubungi misteri dan mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi. Batu Narit, antara legenda paling terkenal di sini, menjadi simbol kepada kehebatan masa silam. Menurut penduduk setempat, Batu Narit dipercayai diukir oleh manusia purba yang memiliki kelebihan sakti, atau dalam beberapa versi cerita oleh makhluk gaib yang lebih hebat daripada manusia biasa. Ukiran pada batu-batu besar ini menunjukkan corak yang rumit, garisan bersilang, bentuk geometrik dan lambang-lambang yang tidak dapat diterjemahkan oleh manusia moden. Tiada sesiapa yang tahu apakah maksud sebenar ukiran ini, tetapi sesuai dengan adat Dayak, setiap garis memiliki maknanya. Ada yang mengaitkannya dengan peta, mantera atau petunjuk kepada harta karun yang telah lama hilang. Namun kisah yang paling tersohor datang daripada legenda kaum Dayak sendiri. Kononnya batu-batu ini pernah menjadi tempat pertemuan makhluk gaib yang mereka panggil sebagai penjaga alam. Penjaga ini menurut cerita merupakan makhluk sakti yang memelihara keharmonian alam sebelum manusia mula menguasai bumi. Ukiran-ukiran pada Batu Narit adalah tanda peringatan kepada manusia agar menjaga keseimbangan dan tidak merosakkan alam. Bahkan ada yang mengatakan bahawa makhluk-makhluk ini masih menghuni kawasan sekitar, tersembunyi di rimba dan hanya akan muncul jika keseimbangan alam terganggu. Ada juga versi lain dari legenda Batu Narit yang lebih menyeramkan. Mengikut cerita ini, batu-batu tersebut adalah tapak ritual hitam manusia purba yang menggunakan ilmu sihir untuk memanggil kuasa-kuasa dari dunia lain. Ritual itu begitu kuat hingga meninggalkan ukiran kekal pada batu-batu ini sebagai tanda kehadiran kuasa mistik. Beberapa simbol di Batu Narit dipercayai merupakan mantera terlarang yang jika diaktifkan mampu mengundang malapetaka besar. Baru-baru ini Batu Narit menjadi perhatian para arkeolog dan ahli antropologi yang berharap dapat menemukan bukti konkret tentang asal-usulnya. Namun, usaha untuk mentafsir ukiran di batu-batu itu menemui jalan buntu. Ukiran itu tidak dapat dibandingkan dengan mana-mana sistem tulisan purba yang dikenali. Walaupun begitu, para ahli berpendapat bahawa batu-batu tersebut mungkin merupakan hasil kerja seni manusia purba yang menggunakan batu sebagai medium untuk menceritakan kehidupan mereka. Tetapi sejauh mana kita boleh memisahkan fakta dari mitos? Benar, ukiran purba di Batu Narit merupakan bukti budaya atau peradaban yang pernah bertapak di wilayah ini, tetapi ada unsur misteri yang tidak dapat disangkal. Sama ada ia diukir oleh manusia dengan keupayaan luar biasa atau hasil tangan makhluk gaib seperti yang diceritakan dalam legenda. Satu perkara pasti, Batu Narit terus memikat imajinasi sesiapa sahaja yang melihatnya.